Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. أما بعد. Yang saya kasihi Al-Fadil Ustaz Luqman Al-Hakim, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, Tun Abdul Razak Perpuh, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih, sekali lagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Moga-moga dengan kehadiran bulan Ramadan ini akan membuka peluang yang seluas-luasnya kepada kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, seperti yang telah dimaklumkan sebentar tadi, insya-Allah untuk durus Ramadan di masjid ini pada tahun ini akan membawakan tema maqasid surah-surah di dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, pada tahun yang lepas kita telah memulakan durus Ramadan berkaitan dengan Al-Quran. Dan pada tahun yang lepas kita bawa dengan tema sinopsis 30 juzuk Al-Quran. Sinopsis 30 juzuk Al-Quran, iaitu ringkasan 30 juzuk Al-Quran. Dan saya disebut pada tahun yang lepas berkaitan tentang pembahagian Al-Quran kepada juzuk-juzuk ini adalah perkara yang berlaku kemudian selepas daripada kewafatan baginda Nabi SAW. Artinya ia tidak selari dengan penurunan Al-Quran. Tidak selari dengan penurunan Al-Quran. Ia adalah satu bentuk ijtihad yang dilakukan oleh para ulama ataupun ahli Al-Quran dalam memudahkan seorang Muslim membaca dan mengkhatamkan Al-Quran sekurang-kurangnya dalam masa sebulan, dalam masa 30 hari. Apapun apa yang dilakukan pada tahun lepas itu sekurang-kurangnya memberikan kepada kita gambaran tentang isi kandungan Al-Quran. Dan saya disebut yang lebih cantik sebenarnya adalah kita melihat Al-Quran dalam kerangka surah-surah Al-Quran. Kerana Al-Quran itu diturunkan sama ada dalam surah yang lengkap ataupun sebahagian daripada surah. Maka kerana itulah pada tahun ini kita bawakan dengan tema maqasid surah-surah Al-Quran. Dan Alhamdulillah untuk tahun ini taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menjalankan durus Ramadan ini dengan adanya satu, kita sebutkan bahan ataupun modul yang dapat kita jadikan panduan. Jadi kita harapkan insya-Allah durus
Ramadan kita ini akan lebih berkesan, lebih memberikan kefahaman dan gambaran terhadap isi kandungan Al-Quran. Cumanya qadar Allah, kitab tu belum sampai dalam perjalanan. Jadi kita harap-harap sampailah insya-Allah di tangan tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi sambil-sambil kita membuat pengisian di sini, tuan-tuan boleh mencatat, maklumat-maklumat apa yang dikongsikan. Walau bagaimanapun, alhamdulillah bahan itu ada dalam bentuk elektronik, software yang saya ingat telah dikongsikan dalam grup masjid. Maka kerana itu kita akan, insya-Allah kita akan membaca bahan tersebut ataupun kitab itu bermula daripada awal kitab. Saya ada sebut pada Ustaz Luqman, seeloknya beliau yang memulakan durus ini kerana beliau yang telah menulis, mengumpulkan, menyusun bahan-bahan yang terdapat di dalam kitab ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan taufik kepada beliau. Tapi beliau minta saya yang mulakan. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Dapat tuan-tuan, boleh buka tak? Sebahagian yang ada dalam grup kot. Mungkin sebahagian kita ada dalam grup kan. Tapi tak apa. Mungkin insya-Allah esok buku sampai kena main juga lah. Yang mana yang boleh masuk dalam grup masjid, boleh download kitab PDF. Jadi saya akan baca kitab ini daripada permulaan kitab, kerana di situ ada pengenalan yang penting berkaitan tentang maqasid surah Al-Quran sebelum kita masuk kepada maqasid surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, saya baca daripada saya akan baca daripada muqaddimah penulis. Jadi penulisnya Al-Fadil Ustaz Luqmanul Hakim, jazahullahu khairan, yang telah memudahkan ilmu ini untuk kita. Dikumpulkan bahan-bahan dalam bahasa Arab, kemudian ditulis di dalam bahasa Melayu, jadi kita dapat faham insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang menurunkan kitabnya yang jelas sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang amanah, ahli keluarganya yang dimuliakan, para sahabatnya yang terhormat, serta para salaf umat dan ulama rabbani yang mengikuti jejak mereka hingga hari kiamat. Tiada ucapan yang diungkapkan melainkan ia memiliki makna dan tujuan. Lebih-lebih lagi apabila ia berbentuk komunikasi antara dua pihak. Setiap kalam pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai serta maksud utama yang dituju. Jika mana-mana manusia yang berucap, sama ada melalui lisan atau penulisan, pasti ingin difahami makna dan tujuannya, maka kalam yang paling layak dan berhak untuk difahami adalah kalam Allah yang penuh hikmah dalam kitabnya. Jadi setiap perkataan yang kita sebut dengan kalimah ataupun kalam, ucapan, pasti mempunyai maksud yang tertentu. Pasti mempunyai maksud yang tertentu yang diingini oleh penuturnya. Apatah lagi kalam Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak bercakap dengan perkara yang sia-sia. Tak ada benda yang kebetulan dalam kalam Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu pasti mempunyai maksud yang spesifik. Tidak ada yang sia-sia. Dengan rahmat dan hikmahnya yang luas, Allah menjadikan kitabnya terdiri daripada surah-surah yang berbeza dari segi bilangan ayat dan panjang pendeknya. Jadi ini juga satu hikmah yang lain yang memerlukan kepada pemerhatian dan tadabbur. Dalam Al-Quran ada yang disebut sebagai As-Sab'ut Tiwal, 7 surah yang panjang. Ada yang 200, ada yang 100. Kemudian ada yang surah pendek-pendek, Qisar Al-Mufassal, ada yang pertengahan. Ini antara ciri-ciri surah yang ada di dalam Al-Quran yang memerlukan kepada kita untuk kita mengenali dan mengetahui ciri-ciri keistimewaan tersebut.
Setiap surah pula mempunyai maqasid, yakni objektif ataupun tujuan tertentu yang menjadi rujukan bagi ayat-ayatnya. Inilah antara aspek kesempurnaan Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di permulaan surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, turun daripada Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Inilah Al-Quran, tuan-tuan. Satu kitab yang muhkam, yang sangat disusun kemas, teranyam kemas, terjalin kemas. Tidak ada perkara yang kebetulan di dalam Al-Quran. Setiap satu ayat mempunyai hubung kait yang sangat halus dengan ayat yang lain. Setiap satu ayat dengan ayat yang lain. Setiap satu surah dengan surah yang lain. Setiap permulaan surah dan pengakhiran surah. Setiap permulaan surah dan pengakhiran surah yang lain. Kesemuanya mempunyai hubung kait yang sangat rapat. Karena itu ilmu ini ilmu yang sangat berkait rapat dengan ilmu munasabat, disebut dengan munasabat ataupun perkaitan antara perkara yang kita sebutkan tadi. Dan ilmu maqasid Al-Quran juga sangat berkait rapat dengan ilmu munasabat ini. Kerana kita hendak melihat apa hubung kait dalam ilmu maqasid surah Al-Quran ini, kita akan cuba melihat bagaimana sesuatu ayat itu membentuk tema yang tertentu di dalam sesebuah surah. Gabungan daripada tema-tema surah ini akan menjurus, memfokuskan kepada satu maksud yang tertentu. Itulah yang dimaksudkan dengan maqasid surah. Dengan memahami hal ini, kita dapat menyimpulkan bahawa salah satu cara terbaik yang membantu untuk memahami kitab Allah, menyingkap rahsia makna dan lafaznya. Setiap lafaz perkataan mengandungi makna. Serta mencapai kesempurnaan petunjuk dan pengajarannya adalah dengan mengetahui maqasid Al-Quran secara umum. Setiap lafaz mengandungi makna, gabungan lafaz itu membentuk ayat seperti yang kita sebutkan tadi. Gabungan ayat itu membentuk tema tertentu di dalam sesebuah surah, dan gabungan tema ini akan membentuk maqasid sesebuah surah. Maqasid ini akan memberikan satu gambaran yang umum berkenaan dengan surah tersebut. Gabungan surah-surah ini pula akan membentuk satu maqasid Al-Quran. Hal ini kerana maqasid memberi gambaran dan petunjuk kepada kehendak Allah dalam kalamnya. Ini penting untuk kita memahami ayat Al-Quran, surah Al-Quran. Al-Quran itu sendiri mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang kita faham. Walaupun Al-Quran ini di dalam bahasa Arab yang boleh difahami oleh orang Arab, tetapi Allah nak kita faham Al-Quran ini seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini selalu kadang-kadang saya bagi contoh. Kita kadang-kadang bila orang cakap kita faham. Ada setiap perkataan tu dia ada makna dia yang boleh difahami. Contoh, kawan kita makan nasi Arab kambing kan, tengah hari ni kan. Nasi Arab tu, berimbun nasi tu dengan dia punya daging dia tu, dia punya kuah daging tu dengan nasi berasap tu, bau begitu lihat sikit kan. Kita duduk tengok dia makan, kita duduk sebelah dia, kita tanya sedap tak kan? Kita tanya sedap tak, kawan tu pun kata sedap, dia pun makan. Kita pun tanya lagi sedap tak, dia pun makan sampai habis ya, sampai habis. Kawan yang makan tu dia faham tak maksud kawan yang tanya ni, yang sedap tu? Dia faham kan? Dia faham makna, tapi dia faham maksud tak? Dia mungkin faham makna tapi dia tak faham maksud. Kawan tu tanya pasal apa? Adakah dia nak tahu sedap ataupun tak sedap saja? Tapi adakah soalan dia tu, dia tanya tu untuk supaya
kalau sedap bagilah sikit. Kan? Bagi aku rasa sama. Itu maksud, beza antara maksud dengan makna. Jadi gitulah perumpamaan dengan Al-Quran ini. Memang kita boleh faham secara bahasa, tetapi ada sesetengah ayat yang bukan sekadar pada makna secara bahasa, tetapi ada makna yang kita sebut dengan makna secara syar'i. Itulah makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam gambaran yang lebih besar, Allah nak satu-satu, setiap ayat dalam Al-Quran ni Allah nak satu-satu benda yang spesifik, yang kita sebut dengan matlamat ataupun objektif ataupun maksud sebenar ayat. Sesiapa yang membaca Al-Quran, memahami makna Al-Quran dan sampai kepada maksud tersebut, maka dia akan dapat melaksanakan mesej yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan melalui Al-Quran ini. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Asy-Syatibi rahimahullahu taala, untuk ringkaskan masa saya akan baca terjemahan saja. Kalau tidak kita sampai asar lebih. Panjang juga ni. Mukadimah ni mungkin patutnya makan masa dalam setengah jam, saya cubalah untuk ringkaskan. Kemudian kita ada surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Baqarah. Dua surah yang penting dan besar juga. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala menyebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran? Sekiranya ia bukan daripada Allah, pastilah mereka akan menemui banyak percanggahan dalamnya. Ini kita tengok apa yang Asy-Syatibi sebut. Oleh itu, tadabbur itu hanya terjadi kepada mereka yang memberi perhatian kepada maqasid. Jadi ini bagi satu maklumat yang penting pada kita. Untuk sampai kepada maqasid Al-Quran memerlukan kepada tadabbur. Tadabbur ni apa? Pemerhatian berulang kali secara menyeluruh, komprehensif. Baru kita boleh sampai kepada maqasid tertentu. Dan ini juga satu ilmu yang memerlukan kepada mujahadah dan ijtihad. Ijtihad. Bila kita kata ijtihad, dia tak ada satu benda yang qat'i, yang putus, yang bersifat putus. Barangkali satu orang dia baca secara menyeluruh dalam satu surah, dia nampak inilah tema-tema yang menonjol di dalam surah tersebut, yang boleh disimpulkan kepada maqasid tertentu. Tapi kalau orang lain, dia mungkin baca dengan intention yang lain, ataupun dia melihat dari sudut yang lain, mungkin dia akan dapat kesimpulan yang berbeza. Ini merupakan ciri-ciri khas kepada Al-Quran yang mempunyai spektrum yang holistik, menyeluruh. Dia ibarat macam kita kata satu bola ataupun benda yang bulat 360 darjah tu, semua dia punya titik dia tu akan, ataupun hari ni kita sebut dengan ilmu algoritma tu. Dia ada algoritma dia yang sangat kompleks. Sebab tu Al-Quran tak pernah habis. Kita tak akan sampai kepada titik yang terakhir daripada makna Al-Quran. Bila kita tengok ke sini, kita akan tengok satu maksud yang lain. Bila kita tengok, kita ubah sudut, kita akan nampak makna yang lain. Jadi 360 darjah. Dia tidak ada satu sudut-sudut yang tertentu. Cuma kena ada melihat dengan cara yang betul lah. Hal ini jelas menunjukkan bahawa mereka telah berpaling daripada maqasid Al-Quran, yakni matlamat Al-Quran, maka tiada tadabbur yang terjadi kepada mereka. Jadi mereka yang tidak mentadabbur Al-Quran, artinya mereka telah terpaling ataupun berpaling daripada tujuan sebenar daripada penurunan Al-Quran. Oleh itu kita boleh menjadikan ilmu maqasid ini sebagai salah satu metodologi tafsir dan asas penting dalam memahami kalam Allah Subhanahu wa taala. Buku ini pada asalnya adalah sebuah karya ringkas yang saya susun. Saya tu Ustaz Luqman lah. Untuk program Durus Ramadan. Ini elok diletakkan sini tahun. Durus Ramadan 1446 Hijrah. Sebuah kelas pengajian bertemakan Al-Quran yang diadakan di Masjid Tun Abdul Razak, Repuh, Kangar sepanjang 30 hari bulan Ramadan setiap tahun. Tema pengajian yang dipilih pada Ramadan tahun ini ialah maqasid surah-surah dalam Al-Quran. Oleh itu saya mengambil inisiatif untuk menyediakan sebuah buku ringkas bagi para peserta yang kebanyakannya terdiri daripada orang awam, bagi memastikan pengajian ini dapat difahami dengan lebih baik.
Jadi kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Fadhil Ustaz yang telah membantu masyarakat untuk memahami Al-Quran walaupun secara kita kata gambaran umum. Penjelasan maqasid surah dalam buku ini disusun berdasarkan 3 kitab utama, iaitu Khulasatun Nazar fi Maqasidis Suwar karya Dr. Muhammad bin Abdullah Ar-Rabi'ah, Maqasid Suwar Al-Quran Al-Karim karya Profesor Dr. Ali bin Sulaiman Al-Ubaid, dan Al-Mukhtasar fi Tafsir susunan Markaz Tafsir Al-Quran Arab Saudi. Jadi maksudnya apa bila dinyatakan sumber di sini, bagi mereka yang ingin buat kajian lanjut ataupun membaca dengan lebih mendalam, boleh baca dalam rujukan-rujukan ini. Kitab-kitab ini merupakan hasil kajian dan kesimpulan daripada ratusan kitab dalam bidang Al-Quran dan tafsir yang menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan teliti mengenai maqasid setiap surah. Buku ini saya susun dengan format berikut, terdiri daripada muqaddimah, bab 1 ta'rif ilmu maqasid surah, bab 2 ciri-ciri maqasid surah, bab 3 kepentingan ilmu maqasid surah, bab 4 maqasid surah-surah dalam Al-Quran. Saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan karya ini sebagai amal yang ikhlas serta memberi manfaat terutamanya kepada diri saya sendiri. Saya juga memohon kepadanya agar karya ini memberi manfaat yang luas dan diterima oleh kaum muslimin. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan taufik dalam setiap ucapan dan amalan serta mengampuni segala kesilapan dan kekurangan. Cukuplah dia sebagai tempat bergantung, kepadanya saya berserah diri dan kembali. Allahumma amin. Baik, seterusnya saya akan masuk pada bab yang pertama, iaitu ta'rif ilmu maqasid surah. Jadi mungkin ada yang saya akan tinggal sikit lah. Untuk meringkaskan masa tu, saya akan lompat sikit-sikit. Ta'rif ilmu maqasid surah. Secara ringkasnya, kalau kita nak mudahkan, maqasid ini kataan bahasa Arab, tapi bahasa Melayu dia maksud. Maksud sebenar. Menurut Ibn Jinni, kataan maqasid ini memberi makna tekad, menuju, bangkit dan bergerak ke arah sesuatu, sama ada dalam keadaan lurus atau menyimpang. Ini makna yang sebenar. Oleh itu, maqasid adalah tumpuan yang menjadi arah utama suatu percakapan serta titik rujukan bagi sesuatu perbincangan. Sebab tu tadi kita duk kait tentang ayat, kemudian semua menjurus kepada satu maksud. Berdasarkan pemahaman ini, maqasid surah boleh diertikan sebagai matlamat atau tujuan utama atau intipati sesuatu surah, yang mana segala makna dan isi kandungan surah tersebut kembali kepada maknanya. Al-Imam Al-Biqai rahimahullah mendefinisikan cabang ilmu ini dengan menyatakan, ilmu ini adalah ilmu yang digunakan untuk mengenal pasti tujuan dan maksud utama setiap surah dalam Al-Quran. Subjek kajiannya adalah ayat-ayat dalam setiap surah, di mana setiap surah dikaji secara berasingan untuk memahami tujuan khasnya. Jadi kajian maqasid surah ini dia dikaji mengikut surah secara berasingan. Kesimpulannya, istilah maqasid bermaksud objektif, matlamat, tujuan utama atau intipati. Oleh itu jelaslah bahawa buku ini membahaskan tentang matlamat atau objektif utama yang dibawa oleh setiap surah dalam Al-Quran kepada pembacanya. Satu gambaran mudah yang saya boleh bagi pada tuan-tuan, ibarat kata macam ada satu gambar yang besar ataupun lukisan yang besar. Bila kita zoom ataupun kalau kita tengok terlalu dekat, kita akan fokus kepada sesuatu perkara. Misalnya dalam gambar tu kita tengok ada kerbau, ada orang contohnya, kan? Ada perempuan tengah duduk 2-3 orang, ataupun ada sawah padi. Itu bila kita fokus. Tapi bila kita tengok daripada jauh, baru kita akan dapat gambaran secara menyeluruh. Oh, rupanya gambar ni menceritakan tentang pemandangan di sawah padi, contohnya. Mungkin gambar ataupun surah yang lain, dia akan memberi makna ataupun fokus yang lain. Jadi itulah yang berlaku. Maksudnya ketika kita membaca Al-Quran, memfokuskan pada ayat-ayat, setiap ayat tu dia ada maksud dia. Dia ada maksud dia yang terperinci.
Tapi kita tidak akan dapat memahami maksud surah itu secara umum, secara keseluruhan, sehinggalah kita menggabungkan antara ayat-ayat. Makna-makna yang terdapat pada setiap ayat itu digabungkan, melihat hubung kait dia tu, sehingga akhirnya kita akan dapat membuat satu kesimpulan, ciri-ciri ataupun maksud yang menonjol daripada sesuatu surah. Ciri-ciri maqasid surah. Sini dibawakan perbezaan antara topik dengan maqasid. Antara topik dengan maqasid. Sebab tu ni saya kira dah berulang kali juga kita ulang. Topik ni rangkuman daripada ayat. Jadi dalam satu surah tu dia mungkin ada lebih daripada satu topik. Ada beberapa topik atau kita sebut tema. Tapi maqasid ni dia lebih umum lagi. Rangkuman daripada topik-topik ini akan menjurus ataupun membentuk maqasid yang tertentu. Jadi bergantung kepada, dan kalau kita kaitkan dengan saya sebut tadi tentang spektrum Al-Quran yang sangat luas ini, topik Al-Quran ni juga berbeza mengikut penelitian pembaca Al-Quran, pentadabbur Al-Quran. Mungkin sebahagian pentadabbur dia melihat dengan lebih halus. Ada benda-benda yang lebih halus lagi yang dia nampak. Jadi dia angkat sebagai topik, sebagai salah satu topik dalam Al-Quran. Yang ni, sebab tu kita kata benda ni bukaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para pentadabbur Al-Quran. Ada benda yang telah dilihat oleh orang sebelum daripada kita, tapi sentiasa ada bukaan yang baru daripada makna Al-Quran. Jadi topik Al-Quran, maqasid Al-Quran ni adalah satu benda yang tidak ada hadnya, tidak ada batasannya, yang pintunya adalah tadabbur Al-Quran. Ciri-ciri maqasid surah yang pertama, merangkumi kehendak utama dalam kandungan. Maqasid adalah rangkuman keseluruhan perkara pokok yang dibincangkan dalam surah. Yang kedua, tujuan dan maksud utama surah. Yang kedua, tujuan, ciri-ciri maqasid, tujuan dan maksud utama surah. Maqasid merupakan tujuan dan maksud utama surah. Maqasid adalah matlamat yang menjadi induk atau pusat kandungan surah. Ia boleh berbentuk pendidikan, persiapan, galakan, peringatan, pendedahan, penyelesaian sesuatu isu. Yang ketiga, makna tersirat yang memerlukan tadabbur. Ini yang kita ulang sebut banyak kali. Jadi dia bukan satu benda yang nampak dengan sekali baca, memerlukan kepada tadabbur, pemerhatian, sehingga kita sampai kepada maksud ataupun maqasid tertentu. Al-Farahi menyebut garis panduan maqasid sebagai kesimpulan utama kandungan perbincangan serta tujuan akhir sesuatu percakapan. Ia bukan sebahagian daripada susunan luaran surah, tetapi meresap ke dalam setiap bahagiannya. Ibarat roh yang menyatukan keseluruhannya. Kadang-kala maqasid ini tersembunyi dan hanya dapat difahami setelah seseorang menyelami kandungan surah secara mendalam. Seterusnya kita lihat pada bab yang ketiga, iaitu kepentingan ilmu maqasid surah. Jadi ini dibawakan ada 9 kepentingan ilmu maqasid surah ni. Saya akan pergi secara ringkas. Kita cuba selesaikan mukadimah ini pada 2.45 insya-Allah. Sebelum kita masuk pada maqasid surah Al-Fatihah. Yang pertama, kepentingan yang pertama, ilmu maqasid surah mempunyai kaitan langsung dalam merealisasikan tujuan utama penurunan Al-Quran. Sebab itu penting untuk kita faham maqasid surah. Dengan itu kita dapat sampai kepada maqasid Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, maqasid surah merupakan asas kepada makna-makna yang terkandung dalam sesuatu surah. Oleh itu, pemahaman terhadap kalam Allah tidak akan sempurna tanpa meneliti keseluruhan isi surah serta mengenal pasti maqasidnya. Maksudnya kita meletakkan makna setiap ayat, topik itu pada landasan yang betul, pada kerangka yang betul. Itu pentingnya untuk kita memahami maqasid sesuatu surah. Maknanya konteks. Macam kadang kita sembang dengan orang, kadang-kadang dia masuk banyak topik, tapi topik dia tu masih duduk dalam kerangka yang, maknanya tajuk besar yang sama ke ataupun dah keluar tajuk. Al-Quran ni sangat sistematik. Walaupun kadang-kadang kita tengok macam ada terkeluar daripada tajuk,
Tapi dalam Al-Quran, dia mesti ada hubung kait. Dia mesti ada berkaitan. Sama ada tali itu besar ataupun halus. Kadang-kadang mungkin tali itu agak halus, maka kerana itu memerlukan kita meneliti dengan lebih dalam. Baru kita akan tengok apa yang menghubung kaitkan sesuatu ayat ataupun kumpulan ayat itu dengan maqasid sesuatu surah. Yang ketiga, pendekatan ini dalam tafsir merupakan sebahagian daripada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Sebab kita akan tengok hubung kait sesuatu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Jadi dia masuk dalam, dia memerlukan kemahiran ilmu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang keempat, ilmu maqasid surah membantu dalam memahami Al-Quran dengan cara yang benar. Mencapai kebenaran dalam mentafsirkan kalam Allah serta mendalami petunjuk ilahi, makna-makna yang halus dan hikmah yang tersembunyi dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima, mengetahui maqasid surah yang menyusun makna dan ayat-ayatnya menjadi asas penting dalam mengelak kesilapan serta memastikan tafsiran kalam Allah selari dengan kehendaknya. Ini macam kita sebut awal tadi, supaya kita faham Al-Quran, kita faham sesuatu surah itu seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tafsir Al-Quran berasaskan maqasid surah menjadikan kalam Allah lebih tersusun dan teratur. Sebenarnya bukan menjadikan lebih tersusun lah. Memang dah sistematik. Tapi dengan cara ini kita akan sampai atau kita akan dapat melihat betapa sistematiknya Al-Quran itu. Tidak ada yang sesuatu yang kebetulan ataupun kelompongan dalam susun atur sistematika yang kita sebut dengan sistematika Al-Quran itu. Seiring dengan keindahan susunan dan maknanya. Bukan saja sistematik, sempurna, cantik pada penyusunan setiap ayat dan surah Al-Quran itu. Pendekatan ini menggambarkan surah sebagai sebuah bangunan yang tersusun rapi, di mana setiap ayat saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi dia ibarat macam satu bangunan yang tersusun rapi. Setiap ayat tu kita boleh ibaratkan macam bongkah-bongkah bata yang disusun. Semua bangunan dibina dengan asas yang sama, menggunakan bahan yang sama. Tapi macam mana kita boleh bezakan ini adalah masjid, ini adalah bangunan pejabat, ini adalah rumah. Maqasid surah yang akan memberikan kepada kita gambaran tentang sesuatu surah. Apa yang dimaksudkan dan apa fungsi sesuatu surah itu. Macam mana kita boleh tahu ini masjid dan kita tahu fungsi masjid. Yang kita tahu pejabat, kita tahu fungsi pejabat. Pejabat pun macam-macam pejabat. Maqasid surah lah yang akan menentukan maksud sebenar ataupun fungsi sesuatu surah. Dalam yang ketujuh, dengan memahami maqasid surah, hubungan antara ayat-ayatnya menjadi lebih jelas, membentuk satu kesatuan makna yang terjalin dalam surah tersebut. Yang ke-8, maqasid surah merupakan salah satu faktor utama yang membantu menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan realiti kehidupan. Hal ini kerana sesiapa yang mentadabbur maqasid surah akan hidup bersama mesejnya, sehingga mendorongnya untuk berinteraksi, beramal dan menerapkan kandungannya dalam kehidupan. Jadi orang yang tadabbur Al-Quran, dia cuba untuk sampai kepada maqasid Al-Quran, dia akan bergelumang hidup dengan Al-Quran. Dia faham maksud sebenar yang Allah nak sampaikan daripada Al-Quran, dan sudah tentu ia sangat berkait rapat dengan tujuan hidup kita di dunia ini. Kesembilan, ilmu ini mendorong kepada keteguhan iman, menambahkan cahaya dalam hati serta memberi ketenangan jiwa dengan keindahan yang tersingkap daripada ilmu agung ini. Ia juga membawa kenikmatan, kegembiraan dan kepuasan yang tidak dapat diperoleh daripada ilmu yang lain. Kerana ia adalah ilmu yang meneliti hikmah dan maqasid di sebalik kalam Allah yang diturunkan. Jadi selesai itu muqaddimah berkaitan maqasid Al-Quran. Tuan-tuan okey lagi? Okey lagi? InsyaAllah. Jadi itu pengenalan berkaitan tentang ilmu maqasid Al-Quran. Saya kira sedikit sebanyak memberi gambaran kepada kita. Mungkin ada yang kali pertama dengar, biasa dengar maqasid syariah saja. Kali ini kita bincang tentang maqasid surah-surah dalam Al-Quran. Baik.
untuk kita masuk kepada maqasid surah ni, elok kalau tuan-tuan ada mushaf di tangan tuan-tuan. Kan kalau tuan-tuan hafal Quran lah, dalam kepala, jadi tak apalah, tak ada di tangan pun. Sebab mungkin kita akan selok-selok juga ayat-ayat Al-Quran, sama macam lebih kurang kita buat sinopsis juzuk-juzuk. Cuma saya dah beritahu, kali ni kita daripada kita memahami mengikut juzuk-juzuk, pembahagian juzuk Al-Quran, kita cuba untuk faham dalam kerangka yang lebih cantik, iaitu kerangka surah-surah Al-Quran. Bab yang keempat, maqasid surah-surah dalam Al-Quran. Dalam kitab ini, insya-Allah yang tuan-tuan akan dapat esok, jadi esok tuan-tuan kena main lah, telah disusun maqasid bagi setiap surah dalam Al-Quran. Dia punya maqasid, kemudian dia ada huraian secara ringkas. Jadi insya-Allah boleh memberikan kefahaman kepada maqasid surah-surah dalam Al-Quran. Berikut adalah penjelasan maqasid surah-surah Al-Quran secara ringkas. Maqasid surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni tak boleh semua pakai apa ya. Apa maqasid surah Al-Fatihah? Cuba saya bagi masa seminit dua untuk kita cuba untuk lalu dengan ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah tu. Tuan-tuan agak-agak apa dia punya fokus utama daripada surah Al-Fatihah itu? Apa maksud yang paling penting, yang utama yang Allah nak sampaikan dalam surah Al-Fatihah? Baik, seperti mana yang dicatatkan dalam buku ni, saya sebut benda ni adalah ijtihad. Jadi mungkin dia tak ada satu maqasid yang bersifat putus, maknanya tidak boleh dipertikaikan. Dia boleh ada pelbagai, bergantung kepada pentadabbur Al-Quran itu sendiri. Cuma ini seperti mana yang dinyatakan, ini adalah hasil daripada rujukan daripada kitab-kitab yang menulis tentang maqasid surah Al-Quran. Maqasid surah Al-Fatihah, tahqiqul ubudiyyati al-khalisati lillahi ta'ala. Jadi kita dapat simpulkan maqasid surah Al-Fatihah ialah merealisasikan penghambaan yang tulus dan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah ini turut membentangkan keseluruhan tujuan dan matlamat umum Al-Quran yang berpaksikan kepada pengabdian tauhid yang murni. Disebabkan kedudukan surah Al-Fatihah sebagai induk Al-Quran, sebagai ibu, sebagai kunci Al-Quran, pembuka pada Al-Quran, maka kerana itu surah Al-Fatihah ini juga mengandungi tujuan dan matlamat umum daripada Al-Quran yang dapat kita simpulkan kepada tahqiq ubudiyah, pengabdian ataupun tauhid yang murni. Jadi kalau orang tanya Al-Quran ni apa dia? Al-Quran ini adalah kitab tauhid. Kita boleh simpulkan begitu. Sebahagian mungkin melihat Al-Quran sebagai kitab hidayah misalnya, tunjuk. Sebahagian mengatakan Al-Quran sebagai kitab risalah. Itu semua ada di dalam surah Al-Fatihah. Syarah ringkas. Surah ini menjelaskan matlamat-matlamat umum Al-Quran secara menyeluruh, merangkumi akidah, ibadah, syariat dan manhaj dalam beragama. Kat mana kita tengok yang ada akidah? Contoh. Kat mana letaknya akidah ataupun tauhid dalam surah Al-Fatihah? Karena surah ini menceritakan tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Itu paksi kepada akidah kita. Akidah Islam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang segala pujian hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ adanya tauhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Tentang ibadah, dalam surah ini disebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentang syariat dan manhaj dalam beragama, dalam surah ini disebut Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan para nabi, jalan para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ini adalah
syariat yang mesti diikuti. Manhaj dalam beragama, maknanya skema ataupun garis panduan untuk orang yang nak beragama. Inilah caranya, inilah jalannya. Ia menekankan pencapaian ibadah serta penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan penyembahannya. Dalam surah ini semua menjurus kepada makna penyempurnaan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti kenal Tuhan, mesti kenal Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat yang terpuji. Bersifat dengan sifat yang terpuji. Tuhan kita adalah Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang mewajibkan penyembahannya. Maka kerana itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah. Selain daripada Allah tidak sempurna, maka tidak layak dijadikan sembahan. Yang menunjukkan jalan yang lurus. Tuhan yang sama juga yang menciptakan manusia tetapi tidak membiarkan manusia, bahkan menunjukkan manusia jalan untuk sampai kepadanya, jalan ubudiyah, serta mencegah kita daripada mengikuti jalan orang-orang yang menentangnya. Ini termasuk di dalam kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan tunjuk kita jalan yang lurus saja. Allah siap tunjuk pada kita, ini jalan yang betul, hang ikut jalan ni. Allah bagi tahu pula, yang ni jalan yang tak betul. Yang ni jalan kalau hang ikut aku marah. Yang ni jalan kalau hang ikut hang sesat. Tak sampai pada aku. Ini termasuk di dalam kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Allah cipta kita, Allah turunkan syariat, Allah turunkan wahyu, Allah turunkan nabi. Allah nak kita sampai pada dia. Allah sediakan jalan yang jelas. Maka kerana itu akhirnya balik kepada diri kita sendiri. Kita yang membuat pilihan dan kita bertanggungjawab di atas pilihan kita. Ayat yang secara jelas menyatakan tujuan utama ini ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Dan ini ada athar ataupun kata-kata para salaf ketika merumuskan makna Al-Quran. Kalau Al-Quran ini kalau nak dirumuskan, maka dirumuskan dalam surah Al-Fatihah. Semua isi kandungan Al-Quran itu adalah huraian kepada surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah kalau nak dirumuskan, maka ia rumusan yang terdapat pada pertengahan surah Al-Fatihah itu, iaitulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah jalan ubudiyah yang akan menjadikan kita mencapai maksud daripada penciptaan diri kita, tujuan kehidupan kita, menjawab segala persoalan daripada mana kita, untuk apa kita berada di sini, dan ke mana kita akan menuju, apa cara yang perlu dilakukan untuk kita sampai kepada tujuan kita. Semua itu adalah melalui jalan ubudiyah. Surah ini disyariatkan dalam salat kerana ia merupakan bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta pembaharuan pengakuan bahawa hanya Dia yang layak disembah. Benda paling besar, paling penting dalam hidup ini adalah menyempurnakan tauhid dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sebut dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tak ada maksud yang lain. Maksud penciptaan kita adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ia dianggap sebagai surah yang paling utama dalam Al-Quran dan dikenali dengan pelbagai nama. Jadi biasalah surah yang paling penting ini dah tentu dia akan ada banyak nama. Banyaknya nama ini menunjukkan kemuliaan dan kepentingan sesuatu. Antara lain, selain daripada nama Al-Fatihah, dikenali dengan Ummul Quran, induk bagi Al-Quran. Induk maksudnya surah-surah yang lain itu ibarat macam anak, ataupun adalah huraian kepada surah Al-Fatihah. Ummul Kitab, induk kitab.
Al-wafiyah, yang mencakupi. Al-kafiyah, yang mencukupi. Al-asas, dasar bagi Al-Quran. Ini semua menggambarkan tentang sifat ataupun ciri-ciri surah Al-Fatihah itu. Kesemua nama ini menunjukkan kedudukan istimewanya dalam agama Islam sebagai inti kepada ajaran tauhid dan panduan hidup seorang Muslim. Sikit lagi kita pergi. Yang ni apa yang dicatatkan dalam nota ini, ringkas saja. Tapi mungkin ada beberapa perkara yang saya boleh tunjukkan berkaitan tentang maqasid surah Al-Fatihah, iaitu merealisasikan, menyempurnakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara murni. Apa tema-tema ataupun perkara-perkara yang ada dalam surah Al-Fatihah yang menjurus kepada makna ubudiyah. Misalnya dalam surah Al-Fatihah adanya pengenalan tentang Tuhan yang kita sebut tadilah, tauhid. Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Di dalam surah Al-Fatihah adanya rukun ibadah. Itulah ibadah hati. Rukun ibadah hati. Bermula dengan mahabbah, kecintaan. Ambil mana kecintaan? Pada perkataan Alhamdulillah. Karena pujian kepada Allah ini mesti terbit daripada hati yang dipenuhi dengan rasa ta'zim, pengagungan terhadap Allah dan kecintaan terhadap Allah. Yang mana yang mai kuliah kita minggu lepas lah. Tadarus kita dalam surah Al-Fatihah saya urai tentang maksud alhamdu. Alhamdu ni bukan sahaja pujian di lidah, tetapi ia mesti berakar, terbit daripada hati yang penuh dengan rasa pengagungan dan kecintaan pada Allah. Ini rukun yang pertama dalam ibadah. Maksudnya setiap ibadah ataupun ubudiyah yang sebenar mesti ada rasa pengagungan dan kecintaan pada Allah. Yang kedua, mesti kena ada rasa pengharapan. Sebut ar-raja. Ambil mana? Allah sebut ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, ar-Rahim. Nama Allah yang Maha Rahmat ini menimbulkan pengharapan pada kita. Tuhan yang Maha Rahmat. Dan ini rukun yang kedua. Maksudnya setiap kali kita beribadah, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak kerana rahmat Allah, apa pun kita tak boleh buat. Dan yang ketiga, rukun yang ketiga dalam ibadah adalah al-khawf. Perasaan takut. Ambil mana perasaan takut? Berdasarkan ayat Maliki Yaumiddin. Ketika kita mengenangkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari pembalasan, tidak ada raja selain Allah Subhanahu Wa Taala, menimbulkan rasa cukup perut ataupun takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mesti kena ada pada setiap ibadah kita untuk kita sempurnakan ubudiyah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat dengan rasa cinta, ada rasa pengharapan dan ada rasa takut. Ibnu Qayyim rahimahullah dia menggambarkan, ataupun ulama lain saya kurang ingat, kalau tak salah saya Ibnu Qayyim, beliau menggambarkan mahabbah ni seperti kepala burung. Maknanya yang memacu, yang memandu. Dan rasa takut dan harap ini ibarat dua kepah burung. Kalau tidak, kerana itu burung itu tidak akan dapat terbang dengan elok. Begitulah juga ibadah kita. Jika tidak kerana rasa mahabbah, kecintaan, takut dan harap ini, maka ibadah kita tidak akan dapat berjalan elok. Antara lain yang ada dalam surah Al-Fatihah yang akan merealisasikan penghambaan kepada Allah adalah terdapatnya usul tauhid. Usul tauhid, iaitulah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan juga tauhid al-asma' was sifat. Ini ada dalam surah Al-Fatihah. Misalnya pada ayat alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, itu merupakan tauhid uluhiyah. Tauhidu al-ibadah. Kita meletakkan segala pujian termasuk dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lillah. Itu sebut lillah. Alhamdulillah. Kemudian tauhid rububiyah. Rabbil alamin. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya dia satu-satunya Tuhan sebagai Rabb yang mencipta, yang menguasai, yang mengurus takbir, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Ini termasuk di dalam tauhid rububiyah. Itu juga tauhid al-asma' was sifat.
mentauhidkan Allah pada nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Rabb, Allah. Ini semua adalah nama-nama yang mengandungi sifat secara hakiki. Setiap nama mengandungi sifat Allah Subhanahu wa taala secara hakiki dan ada kesan-kesan terhadap nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini juga kita dah sentuh tadi. Cuma saya ulang juga, di sini terletaknya penyempurnaan ubudiyah terhadap Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah menyebut dalam ayat ini iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Ubudiyah yang paling murni, yang tidak bercampur dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hal meminta tolong. Meminta tolong juga sebahagian daripada ibadah. Jadi Allah dah sebut ibadah secara umum. Kemudian antara bentuk ibadah adalah al-isti'anah, memohon, meminta pertolongan. Jadi orang yang faham ayat ini, yang cuba untuk merealisasikan ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan meletakkan pergantungan, kepercayaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong pada makhluk, pada benda yang makhluk boleh buat, tapi kita tak pernah letak pergantungan kita, tawakal kita kepada makhluk. Tawakal tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar boleh melalui makhluk. Apatah lagi pada perkara-perkara yang makhluk tak boleh buat. Nak menyelamatkan kita daripada mudarat-mudarat tertentu, menyembuhkan penyakit-penyakit yang tertentu, menghilangkan sial dan sebagainya, ini tidak boleh dilakukan oleh makhluk. Memberi manfaat dan menghilangkan mudarat adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala, yang mesti dipanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalam penyempurnaan ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk dalam kita menyempurnakan ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala, kita sentiasa memerlukan hidayah yang menyeluruh, hidayah yang mutlak. Pada setiap langkah kita memerlukan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi petunjuk itu adalah Tuhan yang kita sembah. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sembah, menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang boleh diikuti untuk kita menyempurnakan ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut siratal ladzina an'amta alaihim. Untuk menyempurnakan ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala mesti mengikuti jalan para rasul, mutaba'ah. Tidak sempurna ubudiyah hanya dengan ikhlas, dengan niat yang betul, tetapi tidak ada mutaba'ah, menyempurnakan mutaba'ah, mengikut jalan para nabi dan mereka yang mengikuti jalan para nabi, ini juga tidak akan menyempurnakan ubudiyah. Mesti kena ikut cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW dan mereka yang berada di atas jalannya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Untuk menyempurnakan ubudiyah perlu juga kita mengetahui jalan-jalan yang menyimpang. Kita tahu jalan yang betul dan kita tahu jalan yang batil, jalan yang mengeluarkan kita daripada jalan yang betul. Ini termasuk di dalam kesempurnaan hidayah yang membawa kepada kesempurnaan ubudiyah. Karena itu Allah sebut dua golongan ataupun dua sifat di sini. Yang dimurkai kerana mereka mengetahui tetapi tidak melakukan. Diberi ilmu tetapi tidak diberi amal. Puncanya adalah kerana mengikut syahwat. Dan satu golongan lagi adalah golongan yang diberikan amal tetapi tidak diberikan ilmu. Maka mereka sesat. Puncanya adalah kerana syubhat, kerana keliru. Kerana tidak ada ilmu, maka mereka hidup dalam kekeliruan. Maka kerana itu ubat kepada syubhat adalah ilmu. Dan ubat kepada syahwat adalah keimanan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah beberapa rumusan ataupun apa yang dapat kita hubungkan antara ayat-ayat ini dengan maqasid utama daripada surah Al-Fatihah. Boleh lagi tuan-tuan? Boleh ya? Sekarang baru 3 lebih. InsyaAllah kita mungkin sebelum 3:30 kita berhenti insyaAllah. Jadi kita mula mungkin apa? 2 suku. Sejam lebih sikit. Baik. Seterusnya kita lihat pada maqasid surah Al-Baqarah.
Maqasid surah Al-Baqarah, apa yang dapat disimpulkan di sini ialah al-amru bi tahqiqil khilafati fil ardi bi iqamatil Islam wal istislami lillah wat tahdhiri min hali Bani Israel. Maksudnya memerintahkan umat Islam untuk menegakkan khilafah, kekhalifahan di bumi dengan melaksanakan syariat Islam dan berserah diri kepada Allah serta memberi amaran terhadap keadaan kaum Bani Israel. Jadi dalam Al-Quran ni, kalau kita tengok dalam surah Al-Fatihah, dia ada tiga golongan. Satu, golongan yang mentahqiqkan ubudiyah, orang Islam ataupun orang yang beriman. Kemudian Allah sebut dua lagi golongan, al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Dalam tafsiran Nabawi disebut al-Yahud, orang Yahudi. Dan al-dhalin, yang sesat, Nabi mentafsirkan sebagai Nasrani. Kedua-dua ini, Yahudi dan Nasrani, merupakan Bani Israel. Kedua-duanya adalah Bani Israel. Jadi dalam surah Al-Baqarah ini, di samping Allah Subhanahu Wa Taala menekankan tentang iman dan istislam, yang merupakan jalan kepada khilafah. Maksudnya sesiapa dalam kalangan umat Islam yang menyempurnakan iman dan istislam, menyerah diri secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga sama ataupun berkait dengan ubudiyah yang kita sebutkan tadi. Maka dengan adanya iman dan istislam ini, maka hasilnya adalah taqwa. Taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan taqwa ini adalah ciri yang diperlukan untuk seseorang itu mengambil tanggungjawab khilafah di atas muka bumi ini. Itu rumusan yang boleh kita buat dalam surah Al-Baqarah. Dalam masa yang sama, Allah akan sebut tentang golongan Bani Israel, ataupun lebih khusus golongan Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi dan juga tidak menyerahkan diri, istislam, tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Ini yang kita akan lihat dalam surah Al-Baqarah ini. Saya baca huraian ringkas surah Al-Baqarah. Sebelum tu surah Al-Baqarah, mungkin sikit ciri-ciri khas surah Al-Baqarah ni, surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Ada 286 ayat. Dikenali juga dengan sanamul Quran. Sanam Al-Quran ataupun bonggol. Sanam ni bonggol. Bonggol ni maknanya sesuatu yang menonjol ataupun kemuncak kepada sesuatu. Jadi surah Al-Baqarah ni adalah surah yang paling menonjol ataupun puncak kepada Al-Quran. Ini seperti mana yang disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa digelar dengan sanam Al-Quran, bonggol Al-Quran? Kerana boleh dikatakan segala hukum-hukum yang asas ataupun prinsip dalam agama ni terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Kenapa dinamakan surah ini dengan surah Al-Baqarah? Kenapa dinamakan dengan surah Al-Baqarah? Kerana terdapat kisah tentang Baqarah, lembu betina, di dalam surah ini. Nanti kita akan tengok apa hubung kait dia dengan maqasid surah. Surah ini juga dalam satu hadis Nabi SAW yang Nabi sebut dengan fa inna akhzaha barakah. Maksudnya mengambil, membaca, memahami, mengamalkan surah Al-Baqarah ini adalah keberkatan. Maksudnya akan mendatangkan kebaikan yang banyak dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa tarkaha hasrah. Meninggalkannya adalah suatu penyesalan. Wa la tastati'uha batanah. Antara keistimewaan surah Al-Baqarah ini juga seperti yang disebut dalam hadis ini, ia tidak dapat dipatahkan oleh sihir. Maknanya kalau nak lawan sihir, surah yang paling ampuh adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Dalam hadis yang lain sebut
rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Yang ni apa hubung kait dia dengan maqasid surah ni? Kerana surah ni yang kita sebut tadi tentang iman dan istislam. Surah ni dia ibarat macam memahat keimanan dan sifat ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuncak pada syariat adalah menegakkan khilafah mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Syarah ringkas. Surah ini menekankan kepentingan menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penyerahan dan ketaatan yang merupakan asas utama dalam konsep dan peranan khilafah. Konsep khilafah ini dijelaskan dalam surah ini dari sudut positif dan negatif melalui kisah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita baca balik. Surah ini menekankan kepentingan menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penyerahan dan ketaatan yang merupakan asas utama dalam konsep dan peranan khalifah. Jadi kalau tuan-tuan tengok, kita selak-selak sikit surah Al-Baqarah ni, permulaannya adalah menceritakan tentang kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Ini maksudnya ada iman yang teguh. Ini antara prinsip-prinsip keimanan, beriman pada kitab. Hudan lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini ada hubung kaitnya dengan tentang khilafah. Karena Allah menjamin khilafah bagi orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Dengan melaksanakan syariat Islam, tuntutan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, kita akan mencapai sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu golongan muttaqin? Antara ciri-cirinya adalah mereka yang beriman kepada perkara yang ghaib. Ini antara rukun iman yang asas. Dan iman ni dia ada kesannya. Ditunjukkan melalui tindakan. Wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada ibadah yang zahir dengan salat, infak dan sebagainya. Kemudian beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah golongan mereka yang mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menceritakan tentang mereka yang kufur dan juga golongan munafik, diceritakan dengan panjang lebar. Dua golongan ini adalah dua golongan yang menyimpang daripada jalan petunjuk. Mereka hakikatnya mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir itu dah jelaslah. Orang munafik juga tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala walaupun pada zahirnya mereka menunjukkan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang pada ayat 21 seruan Allah Subhanahu wa taala pada semua manusia. Ini adalah seruan tauhid yang pertama kepada semua manusia untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun. Supaya mereka bertakwa. Siapa yang beriman, mengamalkan syariat, bertakwa, maka dia akan sampai kepada khilafah. Meninggalkan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kemudian sampai pada ayat 30. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dan diceritakan tentang kisah penciptaan Nabi Adam, kemudian cerita tentang iblis yang tidak tunduk dan patuh kepada Nabi Adam setelah dia diciptakan. Aba wastakbara, ini adalah perkara yang berlawanan dengan keimanan dan istislam. Iman dan istislam. Orang yang ingkar, dia tidak akan beriman. Orang yang sombong, dia tidak akan tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Kemudian kita lihat pada ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menyentuh tentang menyeru Bani Israel. Setelah menyebut tadi tentang golongan yang kafir, golongan munafik, Allah Subhanahu wa taala menyeru Bani Israel, orang Yahudi dan juga Kristian, lebih khusus golongan Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut nikmat-nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Kenapa Allah menyebut nikmat-nikmat tersebut?
Kerana nikmat ini akan menyebabkan seseorang itu tunduk. Kalau kita kawan dengan satu orang, dia sombong. Tapi kalau kita boleh sebut apa kebaikan-kebaikan yang kita buat pada dia, itu akan menyebabkan dia akan jadi rendah diri balik, tunduk. Mengenangkan budi baik dan jasa baik kita pada dia. Jadi Allah sebut nikmat-nikmat ni supaya orang Yahudi yang sombong, yang engkar itu kembali sedar diri, tunduk dan patuh menerima Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Jadi banyaklah sini dibawa nikmat-nikmat yang diberikan kepada Bani Israel, sehinggalah sampai kepada kisah Baqarah, kisah sapi betina ini. Cerita dia secara ringkas, satu orang daripada Bani Israel, dia bunuh seorang kerabat dia, saudara dia, untuk mendapatkan harta pusaka. Jadi dia bunuh, lepas tu dia buat minta tolong. Maka bila dia bawa kes tu pada Nabi Musa AS, Nabi Musa dengan wahyu diperintahkan, Allah perintahkan Nabi Musa untuk orang tu sembelih lembu. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Lalu apa respon dia? Dia berkata, hang main-main kah? Kan? Ni cerita orang mati tiba-tiba nak sembelih lembu. Ini menunjukkan apa? Kisah ini menunjukkan tentang sifat orang Yahudi yang tidak tunduk, tidak beriman dan tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Jangan kata Nabi, jangan kata Nabi Muhammad, jangan kata Islam. Depa dulu dengan Nabi Musa pun depa petikai. Apa perintah Allah depa petikai. Depa tak mudah-mudah beriman. Perangai depa ni mula-mula lawan dulu. Petikai dulu, tanya dulu. Sebab tu dalam cerita Al-Baqarah ni dia banyak persoalan, banyak songeh kata. Ya, banyak perangai depa. Allah suruh sembelih lembu. Dia tanya, lembu tu macam mana? Sifat dia macam mana? Saiz dia macam mana? Pekerjaan dia macam mana? Macam-macam dia buat tanya. Sampai Allah kata apa? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashaba alaina. Kami tak boleh nak sembelih pasal kami confused. Kan? Kami keliru. Wa inna insyaallah lamuhtadun. Maksudnya hampir-hampir Allah sebut pada ayat 71, fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Last sekali baru depa boleh sembelih. Hampir-hampir depa tak berjaya. Disebabkan perangai ini. Perangai banyak mempertikaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini munasabah kisah Al-Baqarah ni yang diangkat, ditonjolkan dalam surah Al-Baqarah. Maksudnya orang Yahudi yang tahu cerita ni, bila dia baca Al-Quran, pasal apa Allah angkat kisah Al-Baqarah ni, ini akan jadi satu tamparan hebat pada mereka. Maknanya memperingatkan tentang sifat mereka yang tak suka tunduk, kan? Yang perangai macam-macam, tak suka tunduk pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita, pengajaran untuk kita, jangan jadi macam Yahudi. Apa yang Allah suruh, bila telah jelas dalilnya, telah sahih dalilnya, telah jelas dalalahnya yang ditunjukkan oleh dalil itu, ikut. Jangan macam-macam, jangan buat macam-macam takwilan dengan tujuan untuk lari daripada perintah Allah itu. Kemudian kita tengok, saya terpaksa lompat, kena laju sikit. Contoh yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala bawa, contoh ketaatan. Contoh ketaatan yang lain adalah melalui kisah Nabi Ibrahim AS. Contoh istislam, penyerahan diri. Bagaimana Nabi Ibrahim AS menunjukkan keimanan dan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang menjadi susu galur agama kita. Nabi kita Muhammad SAW melalui keturunan Nabi Ibrahim, dan agama Islam ni banyak persamaan dengan saki-baki ajaran Nabi Ibrahim AS. Banyak Nabi SAW cuba untuk berbeza dengan Bani Israel, dengan Yahudi dan Nasrani. Kerana unsur-unsur inilah. Jadi kita tengok misalnya dalam kisah Nabi Ibrahim, tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 19. Situ dibawakan kisah Nabi Ibrahim. Dalam beberapa muka surat ni saja, berapa kali Allah ulang perkataan istislam. Rabbana waj'alna muslimaini. Kemudian sebut wa min dzurriyyatina ummatan muslimah. Kemudian disebut lagi pada ayat 131,
idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Pada ayat 133 disebut wa nahnu lahu muslimun. Kemudian pada ayat 136 wa nahnu lahu muslimun. Ini semua adalah penekanan-penekanan yang diberikan, yang kita sebut tadi dengan tema yang menunjuk pada maksud istislam dan ditunjukkan secara praktikal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian masuk pada juzuk yang kedua dalam surah Al-Baqarah, situ disebutkan tentang umat ini sebagai ummatan wasatah, umat yang pertengahan. Maksudnya apa? Lanjutan daripada surah Al-Fatihah yang Allah sebut tentang siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang berada di pertengahan di antara dua ciri. Ciri yang melampau dan ciri yang cuai. Ciri yang melampau dan ciri yang cuai. Ini ada pada sifat yang kita sebut dalam surah Al-Fatihah. Mereka yang mempunyai ilmu tetapi tidak beramal, ini melampau, dan mereka yang ataupun cuai, ini cuai, dan satu lagi mereka yang beramal tanpa ilmu, ini melampau. Antara dua keadaan ini. Kemudian dibawakan satu contoh ataupun kes yang berkaitan dengan syariat yang pertengahan ini, iaitu pertukaran kiblat. Tentang pertukaran kiblat. Ini untuk menunjukkan ciri-ciri Islam yang wasatiyah. Di sisi Allah tidak ada masalah sama ada ke timur ataupun ke barat. Yang penting adalah konsisten dalam taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga satu contoh ketidakpatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia pertikaikan timur dan barat? Itu juga dalam seterusnya kita lihat pada ayat-ayat yang berikutnya dibawakan pelbagai perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita tengok dalam situ ada perintah untuk berpuasa, kemudian perintah untuk berpuasa pada ayat 183, sebelumnya tentang qisas, perintah untuk menjalankan hukuman qisas, perintah untuk berpuasa, kemudian haji. Kalau tuan-tuan perhatikan, syariat ini dia ada usul dia daripada agama sebelumnya. Misalnya qisas telah dilakukan oleh orang Yahudi. Puasa telah dilakukan oleh orang Yahudi. Haji telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, agama yang sebelumnya. Tapi datang Islam membetulkan landasan tersebut, menjadikan syariat Islam ini betul-betul di pertengahan. Di antara yang terlalu, kita kata terlalu ketat ataupun tegas, dan antara yang terlalu longgar dan terlalu lembut. Yang pertengahan itu adalah yang terbaik. Di situ ada syariat haji. Seterusnya kita tengok lagi tentang peperangan. Dalam surah Al-Baqarah ini juga banyak syariat itu dibawa dalam bentuk persoalan. Yas'alunaka 'anil syahril haram, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang hukum hakam ini. Allah nak tunjuk kata perbezaan antara persoalan orang yang beriman dan persoalan Yahudi. Orang Yahudi Bani Israel, tentang kisah Baqarah, datang jumpa Nabi Musa tanya tentang hukum, tapi mereka tak ikut. Orang Islam tanya tentang hukum dan mereka tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tengok tentang begitu juga tentang hukum hakam talak, selepas daripada haid, hukum hakam talak. Di sini juga ada unsur keringanan yang diberikan kepada syariat ini. Banyak kita tengok sangat menonjol. Allah datangkan syariat Islam ini sebagai syariat yang pertengahan, dan juga banyak unsur keringanan. Banyak unsur keringanan. Berbeza dengan cuai. Kecuaian ini daripada kita. Tapi keringanan itu pada sifat syariat itu. Allah wajibkan kita dengan syariat ini, dan pada syariat itu ada keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hukum hakam tentang ayat 233 tentang penyusuan. Kemudian masih lagi tentang talak. Di celah-celah persoalan tentang talak, Allah selitkan tentang anjuran untuk memelihara solat.
Artinya itu satu kunci untuk ataupun penyelesaian jalan keluar daripada persoalan pergelutan ataupun konflik perkahwinan. Penting untuk jaga solat, untuk kita memelihara perkahwinan. Kemudian di penghujung juzuk yang kedua itu diceritakan tentang isu Bani Israel yang cuba untuk tidak menyertai peperangan. Konon-kononnya alasannya tidak ada pemimpin. Setelah Allah lantik pemimpin, mereka masih lagi cuba untuk lari daripada medan peperangan. Ini ada kaitannya dengan khilafah yang kita sebut tadi. Maksudnya siapa yang layak untuk mengambil tanggungjawab khilafah ini? Mereka adalah orang yang menyempurnakan iman dan juga ketundukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan macam Bani Israel yang sentiasa cuba untuk ingkar dan lari daripada patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada permulaan juzuk yang ketiga, situ kita tengok adanya ayatul kursi. Ayatul kursi adalah a'zamu ayatin fil Quran. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Seperti mana yang Nabi tanya pada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab setelah dia meneliti ayat Al-Quran, yang terlintas di kepala dia hanyalah ayatul kursi. Sebab apa tuan-tuan? Sehingga Nabi ucap tanya pada dia. Sebab apa? Sebab ayat ini adalah ayat yang paling jelas dalam menunjukkan tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah al-hayyu al-qayyum ini adalah disebut dengan kalimah al-a'zam, perkataan ataupun nama Allah al-ismul a'zam, nama Allah yang paling agung. Jadi terhimpun dalam ayatul kursi ini sahaja beberapa nama yang agung bagi Allah, beberapa lebih daripada 10 nama-nama Allah dan lebih beberapa ataupun puluhan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayatul kursi ini. Kemudian la ikraha fid din, di sini adanya ketundukan pada Allah Subhanahu Wa Taala secara sukarela. Maksudnya kita dalam Islam ini bukan terpaksa. Orang yang semayang, puasa secara terpaksa itu belum lagi menyempurnakan istislam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tengok pada ayat 261. Mula pada sini cerita tentang infak, tentang menginfakkan harta. Pada beberapa ayat, apa kaitannya dengan iman? Ini seperti yang Nabi sebut dalam hadis, as-sadaqatu burhan. Sedekah ini, menginfakkan harta ini adalah bukti pada keimanan. Orang yang tak yakin dengan janji Allah, ganjaran Allah di akhirat, dia tak akan sedekah. Dia akan sayang dengan harta dia. Karena itu sedekah ini adalah bukti keimanan. Kemudian kita tengok di situ ada ayatul dain. Ayat yang menceritakan tentang hutang, bagaimana untuk berhutang, dan ini juga satu bentuk syariat. Kemudian Allah kata wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Main dengan duit ni kadang-kadang hati manusia boleh berubah. Karena itu penting untuk kita ikat hati kita dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bermula pada ayat 284. Di situ lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Ini ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tingkatan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ihsan, yang lebih tinggi daripada ataupun lebih dalam daripada ihsan. Iman yang halus, itulah ihsan. Sehingga dia boleh merasakan seolah-olah dia melakukan ibadah itu seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita tahu di dunia ni tak ada siapa pun boleh tengok Tuhan. Tapi orang yang telah mencapai martabat ihsan ini, dia melaksanakan ibadah itu seolah-olah dia dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang sikit, kalau dia tidak dapat merasakan keadaan tersebut, dia merasakan muraqabatullah, merasakan pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya. Kerana itu dia tahu apa yang dia zahirkan dan apa yang disembunyikan itu semua berada dalam perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sekali lagi pada ayat 285, di situ perakuan terhadap keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Ini akidah kita.
kita bukan saja beriman kepada Nabi SAW, bahkan kita beriman kepada semua para Nabi. Ini beza kita dengan Bani Israel. Beza dengan Yahudi yang hanya beriman kepada Nabi Musa tapi tak terima Nabi kita Muhammad SAW. Kufur dengan satu orang Nabi artinya kufur dengan semua para Nabi. Orang Yahudi yang menolak Nabi kita Muhammad SAW berarti dia menolak Nabi Musa. Berarti dia menolak Nabi Isa, Nabi Sulaiman dan Nabi-Nabi, keseluruhan para Nabi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ini syiar kita dalam agama ini. Kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dalam keadaan itu mungkin ada kekurangan manusiawi. Maka kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekali lagi menegaskan tentang syariat ini yang sifatnya adalah ada keringanan. Allah tidak pernah membebankan kita lebih ataupun di luar daripada kemampuan kita. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan tanggungjawab kepada kita lebih daripada di luar kemampuan kita. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ini doa kita yang sentiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat ini, dalam menjalankan tanggungjawab khilafah. Sekiranya ditakdirkan sehingga kita mampu untuk mentadbir, memerintah bumi ini, maka kita menjalankan dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh rasa kekurangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampunkan dan merahmati kita. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka kembali kepada maksud khilafah. Permulaan surah Al-Baqarah ini, permulaannya adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala dan pengakhirannya adalah khilafah Allah Subhanahu wa taala. Jalannya adalah dengan iman dan istislam kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang membentuk sifat taqwa, ciri taqwa yang melayakkan seseorang itu untuk menggalas tanggungjawab khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah apa yang dapat kita kongsikan sebagai suatu rumusan daripada surah Al-Baqarah ini. Kesemuanya menjurus kepada keimanan, iman dan istislam, ketundukan, kepatuhan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada khilafah Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Moga-moga dapat memberikan sedikit gambaran kepada kita. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.